Kita kalau telah diberi kepercayaan untuk pikul tanggungjawab sebagai seorang leader, tak kisahlah di bawah kita kena in charge seorang staff pun kita dah jadi leader. Leader ni ikutkan bukan hanya orang cakap apa yang sedap didengar. Oh, you are the leader, saya leader. Dia bukan sedap didengar sebenarnya tau. Dia adalah satu tanggungjawab yang kita dah kena pikul. Tanggungjawab di mana kita perlu memimpin orang yang kat bawah kita dengan sebaik mungkin. Bukannya nak menindas diorang. Leader ni adalah untuk membantu. Untuk arrange staff. Bukannya untuk bagi kita authority, kuasa untuk kita nak tindaskan lagi orang bawahan kita. Kita jangan jadi seorang yang gila kuasa lah. Apa-apa kita jangan asyik fikir, saya leader, you kena jangan dengar cakap saya. You kena dengar idea saya. You tak boleh bagi apa-apa pandangan. You tak boleh say no. Tak. The yes saja. Tak. Itu ialah idea ataupun perspektif yang salah sebagai seorang leader. Leader ni anda perlu bersifat terbuka. Anda perlu ambil tahu, perlu ambil kira pandangan orang staff di bawah kita. Supaya kita boleh jaga, kita boleh arrange staff kita dengan teratur. Dan diorang pun akan lebih respect kita. Apa-apa pun kena fikir. Kalau kita seorang leader, kita sedang pikul tanggungjawab di mana kita perlu bersifat neutral. Anda tak boleh berat sebelah. Ya, kita punya staff mesti ada yang seorang yang jenis perangai yang kurang, perangai yang cepat marah. So kita kena tahu macam mana kita nak handle staff-staff yang ada PA dia sendiri ni. Kita kena ambil tahu perasaan diorang. Kita kena tahu apa diorang punya masalah. Kita kalau boleh kita cuba untuk selesaikan masalah diorang, cuba untuk bagi diorang punya kerja tu berjalan dengan lancar, bukannya nak menyusahkan diorang. Kalau ada apa-apa prosedur baru yang kita perlu apply, kita kena mesyuarat semua. Okey, ni kita punya prosedur baru yang kita perlu buat. Rasa boleh buat ke? Ada apa-apa pandangan ke yang nak bagi? Itu seorang leader. Leader bukan seorang yang gila kuasa. Awak kena dengar cakap saya. Saya leader awak. Tak macam tu. Okey? Tak bawa kita ke mana lah. Orang akan bertambah benci lagi. Hari-hari masuk menyampah betul tengok orang ni. Dan hari-hari kita masuk, 3-4 orang menumpah serana kita hari-hari. Kalau boleh kita hari-hari dalam kehidupan kita ni, kita nak orang doakan benda yang baik-baik. Apa yang diorang cakap tu, bukan sesuatu yang dipanggil doa jugalah. Apa yang diorang cakap tu ialah doa untuk kita. Jadi kalau boleh kita nak orang cakap benda yang baik-baik untuk kita. Dan ya betul, mungkin ada segelintir yang memang kita tak boleh nak elak. Kita dah buat baik, dia still nak cakap benda yang tak elok untuk kita. Itu kita abaikan. Mana yang ada ni, kalau boleh hari-hari kita nak diorang doakan untuk kesejahteraan kita, doakan benda yang baik-baik untuk kita sebab kita dah bantu diorang. Kita ada kuasa, jadi kita boleh bantu mereka-mereka yang boleh kita handle tu kan. Contohnya kita ada kuasa untuk jaga diorang punya kebajikan. Itu sesuatu yang bagus lah. Kalau ada kuasa macam tu. Kalau ada kuasa yang boleh buatkan kita lagi menindas orang, itu bukan kuasa lah. Tak payah nak rasa bangga sangat dengan kuasa anda tu lah. Sebab kuasa diberi adalah untuk anda mudahkan kerja orang lain. Bukannya untuk menyusahkan orang lain. Okay?